kau tak apalah kan, ayah kau cikgu kan, mak kau lecturer, boleh lah. Aku budak-budak seni, aku bukan budak matematik, aku tak pandai sains, aku tak boleh lah English. Kau tak apa, kau pandai English, kat rumah kau cakap English. Contoh macam tu, dia selalu banding-bandingkan. Sebab apa? Dia rasa dia dah destined macam tu. Dia dah memang macam tu. Dia tak ada, dia hilang motivation. Sama Edison cakap apa tak? Saya bukan gagal 10,000 kali. Ya, 10,000 kali tau. Bukan kali, 10,000 kali. Saya bukan gagal 10,000 kali. Tapi saya berjaya menemui 10,000 cara yang tak berkesan. Maksud dia, saya perlu mencari 10,000 satu kali cara yang betul. Kegagalan bukan destinasi, tetapi adalah hanya maklumat sahaja. Maklumat untuk kita nak improve, exactly. So kita maksudnya kita nak perbaiki strategi kita. The power of yet. Okay, YET, yet. Kalau kita dengar lah, macam negatif je perkataan yet. Yet ni macam belum lagi. Kenapa? Tangguh, tapi tangguh ke? Bukan. Yet ni adalah benda untuk kita nak align diri kita. Macam mana kita nak reset diri kita. Contohnya macam ni. Bila kita gagal satu perkara, contohnya kita gagal dalam, contohlah kita buat archery ya. Kita selalu panah, tak kena. Susah betul lah. Bila teacher see that happen, teacher akan cakap dekat student tadi, anda belum lagi, try again. Tak apa, belum boleh lagi, try again. Because of belum tu untuk bahawasanya yet now, belum. So saya kena try lagi. Saya belum boleh selesaikan soalan ni, so saya kena cuba lagi. Saya kena cari jalan lain nak cuba. Okey, kalau anda kata tadi panah tak boleh, berat, saya praktis lagi sehingga saya boleh berat. That's the power of yet. Power of saya cuba, because we need to try.